mencari kereta hybrid yang lebih kurang tahan lasak, okey, yang sangat-sangat berbaloi, inilah dia. Okey, Hyundai Ioniq tahun 2019, boleh loan 8 hingga 9 tahun lagi. So, untuk kereta ni kakak abang, saya nak beritahu daripada awal boleh full loan, anggaran bulanan lebih kurang 5253 sahaja. 520, 530 saja. So, dia datang dengan 17 punya sport rim. Memang sangat-sangat cantik, memang sangat-sangat up to date. So, untuk dalaman dia, okey. As you guys can see, tengok dia punya center console, ada kemasan-kemasan biru dekat sini. Tengok dia punya center console sangat-sangat futuristik so dia ada semi auto punya function, auto cruise semua dah ada siap. Mileage per 110,000 sahaja. So, untuk dalaman belakang dia pun, walaupun dia dikategorikan sebagai fastback, okey, tengok seating position dia masih lagi selesa. Dah siap ada aircon vent 2 biji dekat belakang. Okey, so untuk model ni, walaupun dia segmen yang ada hybrid, tengok dia punya bonnet masih besar. Kalau tanya saya, masih besar lah. Sebab apa, Nissan X-Trail pun separuh daripada body dia dah siap ada bateri dah. So dia punya gap terlalu sikit lah, minima. Okey, so untuk Hyundai ni, tengok walaupun dia fastback, tengok ruang saya rasa 1, 2, lebih kurang 2 ke 3 lagi lah boleh muat. So, tunggu apa lagi? Tinggal satu unit saja di Ipoh untuk Hyundai Ioniq ni. Sangat-sangat jimat minyak, tahan lasak. Okey, apa-apa PM saja nombor di atas. Terima kasih.